Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berusaha Pengurusi Surah Flora Rosa Tuan Haji Mazian bin Yaakob. Yang dihormati lagi diraikan panel-panel jemputan pada malam ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar, Ustaz Haji Zakaria Osman dan Ustazah Nazirah Abu Bakar. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah himpunkan kita di dalam rumahnya yang serba indah ini, Surau Flora Rosa, untuk bersama-sama kita meraihkan kemuncak sambutan 3 tahun Surau Flora Rosa, yang mana akan diserikan dengan forum perdana yang akan diadakan sebentar nanti insya-Allah. Sebelum itu, izinkan untuk saya menjual serangkap pantun sekadar selingan pada malam ini. Burung merbah di hujung dahan, terbang tinggi menyusur angkasa. Majlis bermula penuh kesyukuran, moga diberkati Allah sentiasa. Untuk membuka tirai majlis pada malam ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Pengurusi Surah Flora Rosa Tuan Haji Mazian untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Mokhtar, Menteri Hal Ehwal Agama. Barisan panel, kita masih lagi menunggu kehadiran mereka. Walau bagaimanapun sudah nampak ada kereta Ustaz Zakaria di luar sana. Alhamdulillah dah ada. Khususnya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat Residensi Flora Rosa. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita mendapat tetamu istimewa kita. So kami Jawatan Kuasa Surau juga Residensi Flora Rosa mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Naim ke majlis sambutan ulang tahun ketiga Surau Flora Rosa. Alhamdulillah majlis kita berjalan lancar setakat ini, dan malam ini adalah malam yang terakhirlah sambutan kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat juga yang berhormat Datuk Setia, surau kita baru berusia 3 tahun. Kita bermula pada tahun 2022. Dan kita telah mengadakan sambutan tahun pertama, dan tahun ini adalah tahun yang ketiga. Dan insya-Allah kalau bolehlah kita akan meneruskan tradisi kita. Kita akan sambut ulang tahun kita mengikut tahun ganjil. Tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima, ketujuh dan seterusnya insya-Allah. Semoga usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat melihat keadaan surau kita ini, boleh dikatakan almost complete lah, ya, dengan segala kemudahan. Kita telah bertukar kapet daripada warna yang merah yang lama dulu yang berhabuk kepada kapet hijau yang baru, daripada kipas kecil, kemudian kita dapat giant fan, kemudian kita dapat pula aircon. Dan kami Jawatan Kuasa Surau juga Residensi Flora Rosa semuanya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khairul jazak, kepada Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Muhammad Naim yang sentiasa memberi sokongan kepada perkembangan dan pengimaran surau kita. Dan antara sumbangan Datuk ialah kita setiap tahun kita terima yang sumbangan daripada Jawi, Melayu itu kita terimalah. Tapi Datuk juga memberi banyak sumbangan, terutamanya kepada aircon dahulu. Aircon kita berjumlah dalam hampir 100,000, dan sumbangan daripada Datuk adalah melebihi 10K lah. Dan begitu juga sumbangan-sumbangan yang lain. Dan yang terbaru sekali ialah sumbangan daripada Datuk ialah adanya kita punya sistem CCTV dan juga Smart TV.
So dengan itu maka dapatlah kita mengadakan memancarkan live dalam Facebook setiap kali kita adakan kuliah ataupun apa-apa saja majlis. Dan insyaAllah pada malam ini pun kita akan pancarkan lagi. Dan semoga ramailah residen kita yang tak dapat turun tapi mereka dapat mengikuti program kita melalui Facebook live yang kita pancarkan. So kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Hormat Datuk atas semangat yang besar ini. Karena kalau kita nak berusaha sendiri mungkin mengambil masa sedikit lah untuk nak mengumpul dana. Banyak ada lagi yang kita minta tu tapi nanti kita slowly cakap personally dengan Datuk lah insyaAllah. Baik, alhamdulillah juga surau kita dah semakin makmur. Kita dulu bermula dengan setiap kali azan ada 3 saja jemaah di depan ini. Kemudian ada 4. Sekarang alhamdulillah telah bertambah kepada 3 saf. Kadang-kadang tu 4 saf. Dia depends lah. Kadang kalau kita jemput penceramah yang popular tu, dia ramai sikit dah ke sana. So muslimat kena ke belakang lagi sikit, supaya memberikan ruangan kepada muslimin yang lebih ramai datang, insyaAllah. Baik, dan seterusnya kami juga lah menyeru supaya kita semua sentiasalah mengamarahkan surau kita ini yang indah ini, yang sentiasa sejuk dan nyaman ini, untuk kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga usaha kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima sebagai amal ibadah kita untuk bekalan kita di hari akhirat nantinya. So saya rasa mungkin penceramah kita sudah ada, dan ini kemuncak kita malam ini adalah forum. Itu yang lebih penting. Dengan itu saya mengakhirilah ucapan ini dengan sekali lagi kami Jabatan Kuasa Surau dan khususnya Residensi Flora Rosa merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan dan sokongan daripada Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Muhammad Naim kepada surau kita ni. Dan juga kami Jabatan Kuasa Surau juga mengalu-alukan dan mengucapkan jazakumullah khairan katsirah kepada tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang juga sentiasa memberikan infak kepada surau kita melalui QR code atau online transfer, dan juga peti di belakang sana, ada peti besi sana tu. Malam ni boleh lagi insyaAllah salurkan lagi untuk kita belanjakan apa-apa saja untuk kebajikan kita. Dan ingatlah setiap perbelanjaan yang tuan-tuan infak tu dan kita belanjakan, semoga semua itu akan mengalir pahalanya untuk kita semua insyaAllah. Sekian untuk ucapan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Mazian di atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan khas Menteri Agama yang merupakan sumbangan bagi pengimarahan surau-surau wilayah persekutuan. Dengan itu majlis ingin ini menjemput Encik Syahidan selaku timbalan pengurusi untuk mengiringi Datuk Setia Dr. Naim dan juga Tuan Haji Mazian untuk menyempurnakan sumbangan pada malam ini. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cakap sikit je. Pertama ni saya nak ucapkan selamat menyambut tahun ketiga dah surau Flora Rosa ni. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, masa saya mula lantik senator jadi menteri tu, surau ni yang kedua saya hadir selepas daripada masjid di apa itu Sultan Selangor lah saya pergi. Habis daripada akad sumpah tu saya turun ke sana,
Lepas tu ni surau Florarosa ni mana surau yang pertama lah yang saya hadir sebagai senator dan juga sebagai menteri. Masa berjalan begitu pantas, 3 tahun dah genap dah saya senator ni, 2 hari lagi 2 bulan Disember ni habis term senator. Dan saya rasa cantik lah, mana di penghujung senatorship saya ni, saya mana buka Florarosa dan saya tutup pun juga di Florarosa. Jadi Tuan Mazian kata dulu saya datang awal saya bagi bawa sumbangan, tutup ni pun saya bagi sumbangan. Sudah dah jadi cantik dah tu. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua di surau Florarosa ni akan terus diberikan keimanan yang kukuh, akhlak yang baik, untuk bentuk akhlak anak-anak, didik anak-anak, okey, bina kekuatan ukhuwah, okey, di Florarosa ni. Ambil tahu jiran-jiran kita masalah apa semua, okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, man la yahtam bi amril muslim falaysa minna. Mereka yang tak ada ambil cakna kesusahan saudara di yang lain, maka dia bukan di kalangan kami. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebab baik manusia itu adalah mereka yang paling banyak berikan manfaat pada orang lain. Jadi saya doakan agar penduduk di Florarosa ni Allah jadikan manusia-manusia yang terbaik, yang sentiasa berusaha untuk bantu saudara dia yang lain. Kita kena ingat, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu saudara dia selama mana saudara dia akan bantu. Okey? Allah akan bantu hamba-Nya selama mana hamba-Nya itu membantu saudara dia yang lain. Okey? Selamat menyambut tahun ketiga surau Florarosa ni. Jazakumullah khairal jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada YB Datuk Setia di atas amanat yang ringkas tetapi padat dengan isi-isi nasihat yang moga-moga dapat bersama-sama kita ambil manfaat, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mana kita melangkah ke acara kemuncak pada malam ini iaitu forum perdana, ingin saya maklumkan forum perdana ini adalah julung kali diadakan di surau kita ini dan alhamdulillah seperti mana telah kita rancang, insya-Allah sebentar lagi kita akan mendengar pengisian-pengisian yang akan disampaikan oleh tokoh-tokoh terkemuka jemputan kita pada malam ini. Walaupun saya boleh kata pada mulanya untuk kita anjurkan forum ini bukan satu perkara yang agak mudah. Pertamanya kita nak fikirkan dari segi siapa jemputan panel yang ingin kita jemput, yang ingin kita berikan, yang kita harapkan agar pengisian itu bermanfaat berkenaan dengan tema kita iaitu 3 tahun surau Florarosa, surau kita, rumah kita. Ini antara tema yang digunakan di surau kita dan insya-Allah akan dikupas sebentar lagi oleh panel-panel jemputan pada malam ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan ini ingin menjemput pertamanya moderator iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria Osman untuk pertamanya tampil ke hadapan, dan seterusnya Ustaz Zakaria akan mengambil tempat dan membimbing dan meneruskan program forum pada malam ini. Jadi saya serahkan pada Ustaz Haji Zakaria untuk meneruskan program forum perdana sambutan 3 tahun surau Florarosa. Dipersilakan Ustaz. Ustazah, saya ingin mempersilakan Ustazah Nazirah untuk mengambil tempat sebagai panel bersama kita pada malam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Amma ba'd. Terima kasih kepada juru acara majlis yang saya hormati lagi saya muliakan, yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, selaku tetamu undangan kita pada malam ini yang dimuliakan Pengurusi Surau Flora Rosa Presiden 11 Tuan Haji Mazian, serta seluruh ahli jawatankuasa surau, barisan panelis, seterusnya pimpinan-pimpinan masyarakat, pegawai-pegawai kerajaan, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya yang saya kenal dan yang saya baru kenal pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan selamat menyambut ulang tahun ketiga kepada Surau Flora Rosa Presiden 11. Alhamdulillah, malam ini kita menampilkan dua orang ahli panel untuk berkongsi ilmu sempena dengan sambutan acara kemuncak sambutan 3 tahun Surau Flora Rosa ini. Panel kita yang pertama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM. Semalam saya nampak dia ada di Singapura dan hari ini sempat balik ke Malaysia semula bersama-sama dengan kita. Dan panel kita kedua Ustazah Nazirah binti Abu Bakar. Semalam saya nampak dia ada di Permatang Pauh. Pagi tadi di Permatang Pauh, petang ini sempat kembali ke sini bersama-sama dengan kita. Dia kedua-dua ni sama-sama sibuk bawah sikit pada YB Menteri ya. YB Menteri semalam saya tengok di Permatang Pauh, tadi pagi di Kampung Sungai Baru, kan malam ini alhamdulillah bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, bagi menyahut agenda Al-Falah yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri sepanjang 3 tahun pentadbiran hal ehwal agama, kita dapat sama-sama berusaha untuk merealisasikan sebagaimana agenda utama Al-Falah tahun 2025. Antara agendanya adalah meningkatkan kefahaman Islam di kalangan masyarakat. Dan agenda yang satu yang saya ingat iaitulah penyatuan dan perpaduan di kalangan masyarakat. Dan sebab itu tajuk forum kita pada malam ini, surau kita, rumah kita, menyatu hati, menyubur iman. Sedap dia punya tema tu, Tuan Haji. Kan? Alhamdulillah, yang akan dikupas oleh kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Untuk tidak melengahkan masa berceloteh moderator, saya nak mempersilakan panel kita yang pertama yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Izhar Arif untuk mukaddimah, membincangkan perspektif Islam, perspektif syarak. Bagaimanakah kedudukan surau dalam agama Islam kita, dan apakah pula kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka yang berusaha bertungkus lumus memakmurkan, mengimarahkan, seperti mana yang YB sebut ucapan ringkas sebentar tadi, memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Bagaimana Datuk melihat jawatankuasa yang bertungkus lumus, difahamkan setiap tahun genap diadakan ulang tahun, maksudnya 2 tahun lagi lah, tahun yang kelima lah. Kan bagaimana kedudukan pandangan Islam kepada mereka yang bukan sahaja mengurus takbir rumah Allah ini, orang-orang jemaah masyarakat yang datang yang mengimarahkan rumah Allah ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Zakaria, sahabat panel, Ustazah
Datuk Setia Yang Berhormat Menteri Agama, tuan-tuan, puan-puan, pengerusi surau, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya bersyukur sebenarnya Datuk Seri, sebab ini merupakan hari yang kali kedua saya memberi tazkirah di hadapan Datuk Setia. Masa mula-mula dulu dia habis daripada Bukit Jelutong, dia terus datang surau kedua. Surau ni adalah surau kedua. Masa dia menyambut tahun yang kedua menjadi menteri, saya kuliah subuh tak silap masa tu. Kuliah maghrib perdana. Sambut yang kedua. Ini yang ketiga. Merupakan tahun ketiga menjadi menteri agama. Jadi tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang surau, surau memainkan peranan. Nak menjadikan karakter seseorang, ia bermula daripada masjid. Kalau tidak Allah tak sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang beriman pada Allah dan hari kiamat saja yang boleh hidupkan rumah Allah ini. Tambah-tambah pula zaman ni zaman fitnah. Ni sehari dua ni kita digembar-gemburkan dan disebut dalam WhatsApp, dalam Facebook, Instagram, termasuk dalam WhatsApp, profesor-profesor di universiti semua berbincang dengan hangatnya tentang kumpulan yang ditangkap. Bini saya pula tunjuk pula tadi video lelaki sedang pakai tuala, ada seorang tak sempat pakai tuala. Aduh, depan mak saya dan depan mertua saya pula tu, malu saya. Tapi nak buat macam mana? Inilah muslim pula dah. Musim fitnah. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada agensi agama yang agresif. Tak apalah, kalau apa terjadi pun maknanya sekurang-kurangnya kita dah buat satu tindakan, betul tak? Amar ma'ruf nahi munkar dah ada. Tetapi nak wujudkan karakter itu dia bukan sekarang. Dia bermula daripada ni, sebesar adik ni. Daripada kecil. Semayang berjemaah di masjid, mak bapak yang didik. Orang kata, oh saya sukalah nak tengok jadi anak jadi hakim. Tuan-tuan, sebelum jadi hakim syar'i, ketua hakim syar'i, tuan-tuan kena baca latar belakang. Kalau di dalam penyelidikan kita panggil literature review. Kita kaji yang lepas-lepas dulu ni. Bila kita kaji, saya tengok, zaman Datuk kat KIK tu kan, dah geng masjid dah. Kawan-kawan dia cerita, oh Naim, buku kat tangan dia. Kadang-kadang dia tak baca pun, buku ada kat tangan dia. Sebab apa? Dia bukan kadang-kadang, buku ni bukan semata-mata baca kadang-kadang. Kadang-kadang dia ada dengan kita tu, dia akan menyebabkan kita akan membaca. Faham tak? Ma'adda ilal khair fa huwa khairun. Semua benda yang bawa pada baik-baik. Saya masa belajar di Syria. Umur saya masa tu 13 tahun. Duduk dekat asrama. Atas ni adalah masjid. Sana kalau sistem asrama di college, di Ma'had Badaruddin Al-Hasani ni, di bawah tu adalah semua. Dia panggil apa? Dia panggil asrama lah, asrama. College pun di bawah masjid juga. Ustaz Wadi dekat Ma'had Fatah Islami. Ramai lagi lah. Ya, saya dekat Ma'had Aminiyah. Kami semua duduk bawah masjid. Dari umur 13 tahun, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu saya ingat lagi, kita semua akan dikejutkan untuk naik ke atas. Maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Kalau subuh setengah jam sebelum. Saya ingat lagi Dr. Karamoko. Karamoko ni orang Djibouti. Oh, suara dia sampai hari ni aku fobia kalau dengar suara dia. Ila solah, ila solah, ila solah. Tu ayat dia. Mimpi ngeri kau dengar suara dia, bang. Sebab dia tak boleh, dia akan ambil air lempar cocok atas katil. Memang semua akan bangkit. Itu sebabnya sampai hari ni saya ni tabiat saya apa benda? Azan nak semayang. Azan nak semayang. Sebab apa? Sebab kita dididik daripada kecil. Sama macam adik-adik ni. Nak didik anak-anak jadi dia orang yang baik, jadi orang berdisiplin mula daripada kecil. Maka itu sebabnya surau memainkan peranan. Sebab saya tengok pengurusi sangat happy. Bila sebut bermula dengan 3 orang jadi 3 soft, 4 soft, ini yang kita mahukan. Oleh sebab itu, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan bersyukur. Sebab surau tuan-tuan ni cantik. Banyak surau saya pergi, banyak masjid saya pergi, satu Malaysia pergi tuan-tuan. Ini antara yang cantik. Masuk wangi satu.
Lepas tu apa kipas yang tak ada? Segala kipas jenis ada kat atasnya. Letak harga kira boleh lah jual terus tuan-tuan. Dah jadi macam piramli punya cerita. Betul tak? Daripada kipas kecil sampai kipas besar. Lepas tu kipas yang antara kecil pun ada. Aircon lagi. Apa lagi nak tuan-tuan? Datang semayang je. Minta dapat. Minta dapat. Betul tak? Apa lagi nak? Sebab ni kawasan-kawasan orang ada duit. Duit tu penting. Tu sebabnya Islam nakkan kita ada duit. Tu sebabnya hari baru-baru ni masa kami buat convention pengajian Islam. Terima kasih Datuk Setia bantu tuan-tuan dan puan. Kalau tanpa bantuan tak dapat kami dalam 230,000. Dengan makannya nak bawa 400. Bukan 200 tu untuk makan saja. Bagi laptop pada pelajar-pelajar asnaf 1.3 juta. Tuan-tuan datang dari mana? Ni 4,000 orang pelajar seluruh Malaysia. IPT, pengajian Islam. Kan kita selalu dengar budak pengajian Islam nak ke mana dia orang ni? Kan? Dia jadi imam. Imam pun dah ramai dah. Yang pencen pun serebut nak jadi imam. Kan? Engineer keluar nak jadi imam. Sekarang ni budak-budak nak pergi mana? Jadi kita buat kumpul semua. Kita buat panggil Menteri Agama bercakap. Menteri KPT bercakap. Lepas tu Perdana Menteri pun bercakap berkaitan tentang apakah masa depan dia orang ni. Sebab apa? Sebab kita nak mereka ini satu hari nanti jadi salah seorang pembuat dasar dalam negara. Masuk jadi dalam PTD. Ya, sekarang ni yang PTD yang pengajian Islam yang paling tinggi daripada KPT. Daripada KKM. Datuk Seri Zarul. Dia alumni Usuluddin UKM. Sekarang ni timbalan ketua setiausaha bahagian kewangan. Usuluddin tu. Sekarang ni dialah jaga surau dekat KKM. Masa dekat JKR, dia jaga surau KKR. Sebab apa? Sebab kita nak generasi kita ini menjaga agama. Bukan saja agama, tapi kita boleh menjana kewangan. Masjid mengajar kita apa dia? Pertama nak mengajar kita, surau nak mengajar kita, pertama at-ta'awun, saling tolong menolong. Ni nak imarahkan masjid kena tolong menolong. Nombor 2, dia nak mengajar kita hormat menghormati. Nombor 3, dia nak mengajar apa? Dia nak mengajar kasih sayang. Dalam ni tuan-tuan, pandangan semua berbeza. Saya dengan Ustaz Zakaria mungkin ada pandangan berbeza. Tetapi kita saling hormat bila datang masjid. Betul tak? Itu sebabnya kita ini kena didik. Jangan bergaduh dan jangan berbalah. Cari jalan penyelesaian. Bukannya jalan untuk berbalah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas mukadimah yang diberikan oleh Yang Bahagia Datuk sebentar tadi ya, mengimbau kita kembali tentang bagaimana institusi masjid yang mula-mula dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara agenda utama dalam peristiwa hijrah baginda ke Madinah itu, dan masjid itulah yang menjadi payung pembangunan masyarakat di Madinah. Dan inilah yang kita cuba contohi ya, bagaimana kita nak menjadikan institusi masjid, institusi surau sebagai satu pusat yang memayungi masyarakat yang ada di setempat ini. Dan inilah yang perlu difikirkan bersama oleh bukan saja di kalangan ahli jawatankuasa masjid surau yang dilantik ini. Kadang-kadang kita masyarakat kita ni bila dah ada ahli jawatankuasa ni, kita kata biar mereka yang fikirkan. Macam mana kita nak tengok mereka ini, siapa suruh jadi jawatankuasa, siapa suruh jadi pengurusi, siapa suruh jadi setiausaha. Dan kita nak tengok apa yang mereka bijak sangat nak buat. Kita tak boleh macam tu. Sebab itu surau kita, rumah kita menyatu hati, menyubur iman. Artinya kita nak mengajak semuanya bersama-sama dalam menjadikan rumah Allah ini sebagai satu tempat menegak ataupun meninggikan syiar Islam. Tadi Datuk ada sebut tentang bagaimana kekalutan masalah sosial di kalangan masyarakat kita pada hari ini atas kejengkelan ilmu ataupun kurangnya nilai ketakwaan sebagai seorang Muslim. Jadi kita nak pindah kepada Ustazah Nazirah lah. Bagaimana kita nak menjadikan rumah Allah ini sebagai satu pusat pembangunan kefahaman masyarakat, kefahaman ilmu di kalangan masyarakat. Apakah aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk bukan kita saja mengajak golongan-golongan yang sudah pencen ni, tapi kita nak, Ustaz Datuk sebut tadi tentang bagaimana kita nak memulakan menyubur anak-anak kita sudah tertarik untuk datang ke surau. Golongan ibu, golongan semua peringkat umur yang boleh datang ke masjid ini. Tapi kalau aktivitinya hanya melibatkan kaum yang dah pencen saja kan, anak-anak kata ini geng-geng pencen sajalah pergi surau. Jadi apa pandangan Ustazah?
Baik, bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tuan ke Tanjung Muara, belikan saya buah mempelam. Daripada bunyi suara, rasanya pakat tak sabar nak makan malam itu Ustaz Zaid kan? Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih pada Ustaz Zakaria. Masya-Allah. Pagi tadi saya bersama dengan Amira Othman. Malam ni bersama dengan Ustaz Zakaria Osman pula. Jadi rasa macam Allah terbayang-bayang. Ha tu kan, masya-Allah. Ustaz Zaid kenal tak Amira Osman? Tak kenal. Tak kenal, alhamdulillah. Mantap. Saya kenal Datuk Dr. Izhar dengan Datuk Naim. Alhamdulillah. Bagus. Patut jadi moderator forum perdana, betul tak kan? Mantap Ustaz Zakaria kita, alhamdulillah. Yang saya hormati Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, masya-Allah, alhamdulillah. Saya duduk di sebelah Datuk, bila Datuk buka je gelanggang pusingan pertama dengan gear 4, saya dah berdebar dah. Macam mana saya nak bawa sebab Datuk dah terus pergi gear 4. Tapi tak apa, kita cuba berkongsi insya-Allah mana yang kita tahu. Yang saya hormati, lagi saya kasihi guru saya yang duduk depan. Saya minta izin pada Yang Berhormat Datuk Menteri untuk saya duduk di sini bukan kerana saya banyak dan lebihnya ilmu, tapi sekadar berkongsi kegembiraan kita pada malam ini bersama dengan para jamaah dan juga isteri yang berada nun di belakang, masya-Allah, datang bersama dengan anak andanya. Satu keluarga, insya-Allah kita nak masuk syurga sama-sama, amin insya-Allah. Yang saya hormati Tuan Haji Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah, syukur Allah rezekikan kita dapat bertemu. Malam ini kita dapat, yang pertama dapat kita solat jamaah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah itu salatul jamaati tafdulu salatul fazi bi 27 wa 20 darajatan. Kita dapat malam ni tuan-tuan puan 27 kali ganda darjat lebih daripada semayang seorang-seorang. Nah, kemudian yang kedua, kita datang sini kita dapat bersilaturahim. Kita dapat bersama-sama dengan jiran-jiran kita yang disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak dipanjangkan umur, siapa yang nak bertambah hartanya, falyasil rahimah, maka bersilaturahimlah. Jadi di sini kita duduk, kita bergabung, moga-moga jalinan ukhuwah ini akan kekal sampai bila-bila, kerana inilah orang-orang yang kita boleh lihat di surau nanti kita meninggal dunia. Di tempat ini jenazah kita bakal diletakkan dan sahabat-sahabat inilah yang akan sama-sama menyolatkan jenazah kita nanti, tuan-tuan dan juga puan-puan. Sebab itu datanglah ke surau supaya bila kita mati tak pelik sangat orang tengok duduk di depan. Ada orang waktu hidup tak nak sampai ke surau, tapi bila dia mati duduk di depan sekali. Jadi kita sebelum sampai saat itu, tuan-tuan puan, kita datanglah ke surau insya-Allah. Kemudian yang ketiga, kita sampai ke sini insya-Allah duduk di dalam majlis ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melangkah hanya dengan satu langkah. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada lift tadi berapa langkah? Berapa langkah? Tak kira kan? Ni Nabi sebut satu je tuan-tuan. Satu langkah je. Dengan tujuan nak cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang tujuannya itu nak dapat ilmu, nak cari ilmu, kata Nabi, akan dipermudahkan langkahannya untuk masuk syurga. Masya Allah. Malam ni banyak sekali pahala-pahala yang sedang kita bawa pulang. Kita doakan moga-moga yang keluar daripada surau kita pada malam ini akan diampunkan dosa, ditenangkan hati, dilapangkan dada. Moga-moga kehidupan kita menjadi lebih baik. Nak sambung kepada apa yang ditanyakan oleh Ustaz Zakaria tadi, bagaimana masjid ini, bagaimana surau ini patut kita buat, tuan-tuan puan. Saya mulakan yang pertama, kita jangan jadikan surau kita ini sebagai pusat ritual, tapi surau ini patutnya kita belajar daripada Nabi SAW menjadi pusat pembangunan insan. Bagaimana ia disebut sebagai pusat pembangunan insan, tuan-tuan puan, tadi Ustaz Zaid sebut dah, kena ada segmen dia. Kalau kanak-kanak dengan cara kanak-kanak, sebab hari ni anak-anak tak macam zaman kita dulu, tuan-tuan. Zaman kita dulu, kita tak ada macam hari ni. Zaman kita dulu, Ustaz Zaid kita daripada orang kampung kan, Datuk Izhar dia orang bandar. Kita main biji getah tu. Tuan-tuan pernah main tak biji getah belaga dua bagi pecah? Biji getah siapa paling kuat? Tuan-tuan bisa main tak zaman tu? Kan? Datuk bisa Datuk? Tu zaman Datuk tu kan. Ke Datuk orang bandar juga. Oh Datuk ni kampung baru, tak ada main. Dia tak ada pokok getah. Ni. Kami orang Kedah.
Orang Kedah ni dia main dulu. Ni biji getah. Kan dia kapit dua tu, siapa hak biji getah dia kuat dia menang. Dulu zaman kita. Anak-anak hari ni tak main biji getah pun tak kenal tuan-tuan. Anak-anak hari ni main apa? Main Roblox, Robux, Minecraft. Ini anak-anak zaman hari ni. Nah, anak-anak zaman hari ni, kalau dulu kita kecil-kecil, mak-mak kita duk menyanyi lagu anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalthum dan Siti Khadijah pula dah. Elok hak keluar jawab Siti Khadijah keluar daripada surau lah ni. Kita bagi duduk di luar beratok di luar sat. Nak Siti Ruqayyah, siapa jawab Khadijah tadi istighfar panjang-panjang sikit tu lah. Siti Ruqayyah kita dulu tuan-tuan. Anak-anak zaman hari ni dah. Anak-anak hari ni dia menyanyi apa tu tu kan. Tak, dan kita nak hafal lagu apa tu dia main. Datuk tab tu dah nak hafal. Tak ada hafal tu kan. Pasal tak ada hafal dia main pula yang baru. Ni tanya adik-adik. Ballerina cappuccino telalalu talala tung tung tung. Tak tahu belaka. Tu nampak tu tak tahu kan. Anak-anak kita main yang tu tuan-tuan. Nak katanya zaman dah berubah. Jadi kadang-kadang surau kita tak nak melakukan perubahan. Surau kita masih lagi membeza-bezakan. Kalau anak kita semayang itu softnya diasingkan. Nah, sebab itu saya bila bergerak pergi banyak ke masjid dan surau, kalau di sebahagian kawasan di Kedah tu ada masjid-masjid yang anak tu diletakkan di celahan soft ayah-ayah sebab dia tak berani nak bergerak. Pasal kalau sama-sama dia cuit, hang aku duk main. Mak kat belakang pula mata kerja duk jegir, tapi anak tak tengok daripada belakang. Akhirnya hilang khusyuk mak, anak pun semayang tak betul. Ni tuan-tuan, zaman hari ni. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana anak-anak ini boleh dididik, tuan-tuan puan, ini kita sebut kena guna kebijaksanaan. Dia panggil apa? Hamasatus syabab itu perlu dituntun dengan hikmatus syuyukh. Hikmah orang lama ni kena ada. Anak-anak ni, kan kalau dia main surau, waktu bukan pengajian, kalau dia berlari, tak apa ikut dia nak berlari, tak ada masalah. Sebab kita hari ni, anak berlari dalam surau, kita marah. Padahal sebenarnya normal lah budak berlari, betul tak? Tapi kalau Imam Hazim kita berlari, tu mungkin kita kena ada kaunseling selepas itu kan. Ni contoh, betul tak? Jadi sebab itu kita kata ini perlu dibangunkan, ya, jadikan ia sebagai pusat pembangunan modal insan di surau kita. Yang kedua, kita sebut tengok di zaman Nabi SAW, surau ini menjadi tempat ia diuruskan sebahagian besar masalahnya. Yang disebut dalam hadis, satu ketika seorang sahabat datang ke masjid waktu belum lagi waktu solat. Jadi Nabi masuk, Nabi tengok, Nabi kata, belum lagi waktu solat ni. Kenapa dengan engkau, wahai si fulan? Lalu apa dia jawab? Ya Rasulullah, hutang sedang membelengguku. Lalu Nabi kata, nak tak kalau aku ajar satu amalan yang Allah akan membantumu untuk menyelesaikan hutangmu? Itu yang kita dapat doa apa? Doa, siapa ingat? Siapa boleh jawab, boleh beratok nombor 1, ambil nasi Arab kat luar sekali. Hari ni kita menu apa, Ustaz Azim? Sup daging. Alhamdulillah. Tu kan ada yang telan ayak liok dah tu. Okey, saya kita bagi. Nah, ni kita katakan. Nah, hari ni semua ni tuan-tuan puan, kalau kita belajar daripada Nabi itu banyak sekali doanya. Doa yang tadi disebut apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kenapa sahabat datang ke masjid tuan-tuan? Kalau zaman kita hari ni kita sebut surau lah kawasan kita ni. Pasal apa? Sebab di masjid ketenangan itu mendatangi kehidupan kita. Sebab itu sama juga hari ni kita seronok tengok. Hatta di surau kita ni pun saya tengok ada pengajian untuk ibu-ibu. Ini yang tuan-tuan kita nak supaya ibu-ibu ni bila dia tertekan di dalam rumah, lalu di surau kita ini ia mendatangkan ketenangan. Pasal orang perempuan ni tuan-tuan, dia tak perlu yang mahal-mahal pun. Orang perempuan ni Datuk, dia kalau boleh mai ke surau, dia jumpa kawan-kawan dia, ada seronok dah. Dia mai ke surau, walaupun kawan tu jiran sebelah rumah dia, tapi mai ke surau dia sembang macam 18 tahun tak jumpa, dia seronok dah, dia boleh hilang sebahagian masalah dia. Maka sebab itu yang kita sebut, kita tak nak surau kita ini semata-mata menjadi pusat ritual ibadah, tapi kita nak supaya di tempat ini juga ia melahirkan ibu-ibu yang tenang. Kerana orang perempuan ni bila dia tenang, orang putih kata happy wife. Happy wife apa? Happy life. Tu kan.
Daripada cara jawapan tu tengok kaki dah bersemut-semut, jadi saya rasa saya tidak nak mengambil masa yang panjang. Sebelum daripada dia bersimpuh, dia tukar jadi bersila. Daripada bersila ni Datuk sekali dia mencangkung. Jadi saya rasa saya berhenti dulu, insya-Allah. Kita mendoakan mudah-mudahan di surau kita ini, tuan-tuan dan juga puan-puan, baik anak, baik ibu, baik ayah, satu keluarganya itu kita nak masuk syurga sama-sama, bermula daripada surau yang kita solat sehari-hari. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Ada orang yang disebutkan dalam Al-Quran, bila masuk syurga, masuknya satu keluarga. Tengok bagaimana Allah Ta'ala sebutkan, ada orang yang masuk syurga sekeluarga, dikatakan kepada mereka, Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbaddar. Kita hari ini, tuan-tuan dan puan, pergi mana-mana, akhirnya balik ke rumah. Quran ajar kepada kita, ada satu tempat, satu rumah yang sangat baik untuk kita balik, itu namanya syurga. Dikatakan kepada orang yang masuk syurga sekeluarga itu, Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, silakan masuk syurga Allah, kerana atas dunia dulu kalian telah pun bersabar, maka masuklah syurga sekeluarga. Inilah tempat yang paling baik untuk kita kembali. Maka kita doakan, insya-Allah, yang duduk bersama dengan kita pada malam ini, inilah orang-orang yang akan membawa keluarganya masuk syurga sama-sama, insya-Allah. Dan kita membayangkan inilah orang yang di dunia kita berhimpun, di akhirat nanti kita akan kembali disatukan semula. Wallahu alam. Terima kasih Ustazah Nazirah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, selain daripada kita berusaha untuk menjadikan rumahku syurgaku, artinya kita nak menjadikan platform rumah tangga kita, keluarga kita sebagai platform untuk kita melangkah ke syurga. Kita juga ingin merebut ruang dan peluang untuk menjadikan rumah Allah ini bagaimana dia merupakan satu platform yang bukan saja untuk diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, suami isteri, bahkan jiran tetangga kita, bahkan masyarakat yang ada di sekeliling ini. Ini satu peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak. Kalau dasar, pihak kerajaan telah pun memberi satu dasar yang jelas. Dengan peruntukannya tadi diumumkan oleh pengurusi, betapa banyaknya peruntukan sumbangan yang disediakan oleh YB Menteri, oleh agensi-agensi di bawah YB Menteri, Mawib, Jawi dan sebagainya. Tetapi kita nak melihat kembali bagaimana peranan kita sebagai anggota masyarakat di kawasan ini untuk menyumbang. Jangan kita duk harap orang je sumbang dekat kita. Dan kita sendiri sekupang pun kita rasa sayang untuk kita sumbangkan kepada rumah Allah ini. Jadi jangan timbul satu stigma yang mengatakan bahawa kita berkira-kira apabila kita nak memberi sumbangan kepada surau. Kita tak mau jadi macam mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita terkenal dengan kisah Sa'labah yang menjadi asbab nuzul surah At-Taubah, sebahagian daripada surah At-Taubah. Sa'labah ketika dia berada dalam keadaan yang tidak berkuasa, tidak ada harta benda, miskin, susah, dia sentiasa salat berjemaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Allah Taala memurahkan rezeki untuk dia, dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sama kita bimbang pada diri kita, kita diberi kesempatan duduk di kawasan perumahan yang cantik, bekerja dengan pekerjaan yang bagus, tapi kita langsung tidak ada masa untuk datang ke rumah Allah ini. Saya nak tanya pandangan Profesor Dr. Izhar. Bagaimanakah Islam memandang kepada golongan yang sering memberi alasan, sibuk dengan urusan pekerjaannya, sibuk dengan urusan keluarganya, sehingga lupa nak datang ataupun rasa berat hati nak datang. Bagaimanakah kita boleh menjadikan surau rumah Allah ini tempat menyatu hati di antara kita, rasa seronok dan rasa teringin nak datang dari semasa ke semasa ke rumah Allah ini. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kalau nak kata sibuk, tuan-tuan perempuan, semua orang sibuk. Tak ada orang tak sibuk. Rasanya kalau yang paling sibuk orang perempuan lah. Betul kan orang perempuan? Oh makcik, betul kan? Orang lelaki dia kerja dari pukul 8 sampai pukul 6. Macam tu ya. Orang perempuan macam tu. Kan? Daripada pagi dia pusing balik ke bawah, naik pula pukul 9, suami nak makan teh tarik. Apa tuan-tuan perempuan. Nak kata orang perempuan sibuk, tapi orang perempuan antara yang berjaya memenuhkan masjid dan surau. Ini data yang saya dapat. Dia panggil apa? Data observation. Kita pergi tu kita boleh baca. Macam semalam saya dekat Allahumma salli Muhammad, dekat
Pematang Pau. Datuk, esok pagi tu, saya malam tu, forum perdana. Tuan-tuan, 70% perempuan. Yang geng lelaki, alhamdulillah, mati syahid semua. Tak tahu bagaimana, sibuk ni, sibuk. Kadang-kadang saya kata, kenapa boleh jadi macam tu? Semalam di Singapura, program Singapura, orang Singapura. Daripada 800 orang tu, boleh saya katakan 500 adalah perempuan. Pelik kan? Padahal dia orang pun sibuk. Anak nak menyusu apa, tak ada fikir kita. Tapi tuan-tuan dan puan, mereka boleh atur dengan baik. Sebenarnya Islam dah ajar cantik dah. Allah kata wal as innal insana lafi khusr. Sebenarnya kita banyak buang masa dan kita tak pandai manage masa. Itu sebab Nabi antara manusia yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai husnul takhtit. Nabi ni antara orang perancang terbaik dalam hidup. Itu sebab Nabi tak pernah tinggal sembahyang berjemaah walaupun dia pemimpin negara. Wah, kita bawa ADK surau tak datang surau juga. Nama ada kat dinding dia jarang datang. Ini masalah juga. Kenapa? Sibuk. Dia duduk jauh. Tak boleh lah bang. Tak boleh lah itu macam. Ketua Polis Negara pun geng masjid. Tan Sri Ayub Khan. Itu saya pergi ceramah dekat kawasan rumah dia, dekat Kajang tu. Kita punya kuliah ramai-ramai, tengok dia ada. Rasa macam pernah aku tengok orang dua ni. Rupanya Tan Sri Ayub. Duduk celah-celah macam. Kita memang kenal lah muka dia pelik dari orang lain. Dia ramai-ramai hadir macam. Nak bagi tahu boleh datang masjid. Takkan kita tak ada apa-apa jawatan sangat besar pun, tapi kita nak datang pun tak boleh. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita nak menghidupkan masjid, nak buat macam-macam program, nak bagi orang datang ni tuan-tuan dan puan, kita memainkan peranan. Setiap orang dia kena mainkan peranan. Macam kita sebagai ibu bapa, kita kena aturkan strategi. Macam mana aku nak datang masjid? Macam mana aku nak hidupkan, bawa anak-anak ni datang masjid? Kita jangan sub anak ni kau pergi masjid. Abah nak tengok berita TV1 kejap. Itu yang akhirnya anak datang ke masjid, dia tak dapat belajar sesuatu. Saya hidup daripada kecil, bapa saya datang sembahyang. Saya tengok ayah saya sembahyang berjemaah. Tu sebab adik-beradik saya dia akan ingat macam mana arwah ayah mendidik anak-anak datang masjid bersolat. Ustazah dia beritahu kata apa? Main biji getah kan? Dia kata biji getah. Aku tak main biji getah. Walaupun saya dibesarkan kat Syria, sebelum tu aku duduk main biji getah dah. Walaupun dia lahirkan di Selangor. Tapi duduk kat Kelantan, main biji getah. Okey, biji getah. Apa nama biji getah yang terbaik, yang paling gagah dalam banyak-banyak biji getah? Jangan main dengan profesor. Ini budak Datuk Setia, saya budak nakal Datuk Setia. Dulu kecil-kecil apa aku tak buat kat kebun getah tu. Namanya kepala bala. Biji getah kepala bala. Kalau licin tu cak ayam. Dia nak cari yang kepala bala dia berketuk-ketuk gitu. Itu pecah terus yang lain. Kepala bala ini raja kepala bala. Hang silap tanya sister. Tapi nak bagi tahu, sambil-sambil kat surau tu kita cari petang, cari tu main masa waktu maghrib isyak. Ayah dengar kuliah. Siapa mengajar kuliah masa tu? Yang mengajar kuliah masa tu hari ni Datuk Mufti Kelantan, Datuk Syukri. Dialah pengkuliah maghrib tu. Aku main hari ni pengerusi dipanggil apa? Penyelidikan Islam. Muzakarah penyelidikan untuk sebelum bawa ke mufti-mufti, saya ahli. Jakim lantik jadi ahli. Pengerusi dia Datuk Syukri. Tu cerita kat Datuk Syukri. Ayah saya memang suka betul dengan kuliah Datuk Syukri. Masa tu dia ustaz biasa ya. Tuan-tuan, saya tak tahu apa main guli kat belakang. Tapi sebab kita duk tengok ayah duk semayang selalu, wajibkan kami pergi. Ayah dia ajak wajib dia datang semayang. Lepas tu apa kami buat kat belakang dia tak tahu ambil tahu. Sebab dia tahu dah budak dia satu, Allah apalah sangat, budak dia dua, memang main punya. Kan? Dia akan semayang dengan dalam semayang ni takbiratul ihram je. Allahu akbar. Tu takbir dia. Dia tengok ayah semayang ni, dia main. Nak tahiyat kan baru dia datang balik. Dia semayang dia takbiratul ihram dan tahiyat je lah. Tapi tuan-tuan, kesan sampai hari ni. Sampai hari ni tuan-tuan. Tu sebab masa saya nak cari rumah dekat Bangi tu, saya tanya, masjid hidup tak? Bila tanya masjid hidup, baru saya beli rumah. Sebab komuniti tu
perlu ada masjid. Kalau tidak ada masjid, masjid tak hidup, kita takkan boleh hidupkan anak-anak kita. Tu sebab kena husnul takhtit. Dan perancangan yang perlu kita buat daripada surau ni apa benda? Buatlah 3 benda. Saya nak ajak 3 benda. Tak banyak sebenarnya disebut oleh para ulama. Satu, tuan-tuan dan puan, program yang kita nak tarik orang ni, satu, biarlah program itu dia melibatkan komuniti, surau dan komuniti. Dan alhamdulillah ni antara program yang tuan-tuan perempuan dah berjaya buat. Kalau dah boleh buat makan tu, itu kita berjaya tu. Ada setengah surau masjid kedekut. Duit banyak, tapi simpan. Masuk ASB. Kalau masuk ASB, baik kita masuk, tak payah infak. Betul Datuk Kita infak lah. Bila kita infak, kena guna. Buatlah makan, panggillah orang luar datang ceramah. Ini tak. Orang tak, kalau boleh orang daripada flat ni ceramah. Memang tidurlah orangnya. Dia kena panggil bomo luar, baru jadi. Betul. Sebenarnya saya dengan doktor pakar. Dia ni dekan Fakulti Perubatan, Datin Marina. Prof Datin Marina, dia ni pakar kanser. Tuan-tuan kalau ada masalah kanser apa, datang HUKM, senang, profesor semua kat situ. Dia pengalaman sebab adik saya kena kanser. Mengejut. Jadi bila dia orang doktor ni mula-mula dia akan detect, kata ni kanser limfoma, bukan. Bila tak dapat dia akan pindah. Semua yang test, yang pegang tu profesor. Senang. Jadi kalau pergi tempat lain dia kata kita tak tahu, kita kena hantar. Jadi banyak jalan atas van ambulan lah, berpindah-pindah orang tu tempat nak cari pakar. Saya sembang dia. Suami dia ni orang besar dekat ni lah, dekat Negeri Sembilan, jaga yayasan Negeri Sembilan. Dia kena heart attack. Macam mana pun yang sentuh tu adalah doktor lain, bomo lain. Dia kata bini tak jadi. Saya ingatkan kahwin dengan doktor ni senang, dia injek kat rumah aja. Rupa tak boleh, kena pakai bomo lain juga. Sebab dia jadi gabra, sebab suami dia. Jadi nak bagi tahu, sama juga macam kita. Buat program biar komuniti itu dapat rasa kewujudan surau itu dalam tempat kita. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah tempat saya berjaya. Saya cakap ni sebab Bukit Mahkota tu, alhamdulillah solat maghrib tuan-tuan, solat maghrib. Satu soft tu saya boleh letakkan dalam 50 orang, satu soft. Kita boleh dapat solat maghrib sepanjang 8 soft. Tu solat Jumaat, solat maghrib tu. Tu hari biasa Kalau Sabtu Ahad lagi ramai. Kuliah maghrib bulanan saya sampai 8 ke 10 soft. Subuh pun ramai. Tu sebabnya tuan-tuan, sebab dia orang memang buat sungguh program. Komuniti ada, makan ada. Makan itu antara perkara wajib. Dia buatlah makan sikit-sikit, apa ada orang infak. Tuan-tuan, nombor 2 dia panggil ilmu kemanusiaan. Ini penting. Jangan kita ada, memang kuliah ada, kuliah akidah ada, kuliah fiqh ada, kuliah tasawuf, semua ada. Tapi satu kuliah yang you all kena terapkan, kuliah bagaimana manage kewangan. Itu penting. Ramai orang kena scam disebabkan saham ataupun pelaburan penipuan. Ni sekarang ni tengah kecoh tentang saham emas. Tuan-tuan kena tahu tu. Nak beli emas macam mana? Ramai orang tipu kat emas ni. Hati-hati. Lebih selamat beli emas untuk isteri. Confirm selamat. Dia beli simpan. Pakai selamat. Ini tak, dia beli tak ada hitam putih. Itu sangat bahaya. Kena ada. Yang kedua, ilmu apa dia panggil? Ilmu kesihatan. Baru ni pakar perubatan kesihatan awam, Prof. Dr. Ismail Sa'idun. Dia di Negeri Sembilan. Dia kata perlu ada dekat surau dan masjid ni mengajar macam mana nak rawat penyakit. Katakan sebagai contoh sekarang ni ramai YouTube, dalam YouTube tunjuk dalam Facebook, dia tunjuk orang semayang tiba-tiba jatuh. Kena heart attack dah tu setia. Bila jatuh, macam apa yang nak buat? Tuan Syekh kita. Apa nak buat Tuan Syekh? Orang jatuh bertebang. Apa Tuan Syekh nak buat? Dah tengah rukuk rakaat yang keempat. Lagi sikit lagi dah habis. Apa nak buat Syekh? Ustazah sebagai orang lama. Sebagai orang kampung. Macam mana Ustazah? Ustazah nak buat apa? Tengok-tengok ada jemaah satu perpek satu. Lagi sikit lagi nak khatamkan sembahyang tu. Ustazah khatamkan dulu ke ataupun macam mana? Tengok dulu. Tengok apa nak buat? Dia tu Dr. Prof. Ismail cakap, dia kata ramai jemaah bila orang jatuh
Astagfirullahaladzim, tuan. Kau tepuk sini, buat apa? Jantung, brother. Selalu yang jatuh ni, jantung. Bila jantung kena bagi CPR. Takut bertukar. PCR tu yang cek DNA babi. Nah, ni CPR, tekan. Nak tekan ni ada cara. Kau tekan salah, patah. Tengok. Nak tekan. Tengok. Dalam kalangan AJK, pengurusi, siapa yang pandai tekan belalah? Siapa dia? Syekh juga. Dia pun tak boleh jawab soalan. Macam mana? Jangan main-main. Benda ni berlaku dah banyak. Sebab ramai orang rebah sekarang ni kena heart attack. Jadi macam mana nak settlekan? Tu nombor 2. Penting. Yang kedua, yang selalu jatuh kena sawan. Saya tak guna perkataan babi. Babi ni tambahan orang Melayu je. Mana ada sawan babi? Dia sawannya. Sawan. Apa? Babi kalau tahu marah babi. Semua apa kaitan dengan kami kata? So, betul tak? Apa sikit-sikit babi. Babi tak bersalah dalam isu ni. Dia kena sawan, masalah dekat kepala dia, dekat otak dia ada masalah. Tuan-tuan, bila jatuh, kalau dia gigit gini, kancing gigi. Sawan lah tu. Macam mana nak buat? Tuan Syekh, tadi bagaimana? Dia tak boleh macam kita pegang pakai gigi. Tak boleh. Letak jari, putus jari. Kena ambil sudu ke, ambil sesuatu yang keras agar dia tak gigit atau merosakkan apa yang lidah dia. Tu ilmu. Siapa nak menyampaikan? Doktor perubatan. Cakap bab kencing manis darah tinggi. Siapa yang cakap sekarang? Yang cakap ustaz jual habatus sauda. Tak boleh bang. Habbatus sauda, betul Nabi kata habbatus sauda syifaa'un likulli da'. Umum ayat tu. Tapi baca bersama dengan ayat lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pakar pula perubatan. Jadi siapa yang akan bercakap? Doktor perubatan. Jadi macam mana nak bagi? Bila saya tanya kenapa tak panggil doktor perubatan? Oh, tauliah tak dapat. Kau pergi minta lah sebagai AJK surau. Minta dengan jabatan agama. Minta dengan jabatan mufti. Agar keluar, dia panggil apa? Tauliah khas. Ya. Boleh tu kan? Boleh. Minta tauliah khas. Jadi doktor tu datang cerita, okey tuan-tuan yang ada masalah kencing manis, silalah bertanya. Bukan tanyalah ustaz, tanyalah doktor. Barulah betul. Tuan, saya tak akhir-akhir ni banyak sangat kencing malam lah. Doktor pun kata, kencing malam tu macam mana? Dia akan tanya detail. Kencing malam tu kejap lepas 5 minit kencing. Teruk sangat kencing tu. Itu banyak kencing. Lepas setengah jam kencing. Lepas setengah jam. Tidur sepanjang malam tu 5-6 kali. Doktor kata, okey pergi cek doktor, darah mungkin ada gula banyak sikit. Gitu. Kalau tanya saya memang tak boleh jawab. Ustaz, saya banyak kencing dalam malam. Tak apa, biar banyak kencing, jangan banyak kencing kawan. Gitu. Itulah jawapan aku sebab aku bukan doktor perubatan. Nampak tak? Tuan-tuan, biar orang pakar yang bercakap. Baru betul. Kuat aku gelak Yang terakhir ni sebab kita nak makan ni, belakang tu makanan yang penting. Ceramah ni tambahan je. Orang ni. Yang ketiga, perkara penting dalam kita nak mengajak orang ini datang ke masjid dan surau, tuan-tuan dan puan, kita kena buang ideologi yang rosak. Ideologi kita yang saya kata ideologi rosak ni apa? Kita nak semua orang ikut kita, tak boleh. Kenapa kami dekat universiti, kami boleh walaupun berbeza pandangan. Profesor ni tuan-tuan, tak ada seorang antara each other dia sokong each other, tak ada. Sebab semua ni pakar masing-masing. Datuk Setia pernah jadi ketua hakim. Antara hakim ada pandangan dia sendiri. Data ya, tapi pentafsiran kepada data itu berbeza-beza. Tapi kita menghormati each other. Bila saya chair meeting sebagai dekan, tuan-tuan, depan saya ada daripada grade 52 sampai jurusan A. Semua profesor, pensyarah kanan, bila kita bercakap, kita menghormati antara each other. Samalah juga bila masuk dalam masjid. Tuan-tuan tak boleh bawa pegangan tuan-tuan masuk masjid. Bila bawa masuk masjid, engkau kutuk orang tu, kau kutuk orang ni, dia akan menyebabkan orang tak suka datang ke masjid. Nampak? Ditambah pula pengurusi dan AJK. Kita kena neutral. Memanglah kita ada pegangan kita. Pangkah itu rahsia. Betul tak? Tu buat dia rahsia. Falsafah rahsia tu ada kena faham sikit.
Dah ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz pagi pakai songkok, malam pakai kopiah? Ikut akulah. Itu pun orang tanya tu. Datuk pakai kopiah banyak sangat. Dia suruh, alah. Jadi saya jumpa seorang KSU. Dia kata, saya pun sama juga. Orang tanya, saya pergi surau pakai kopiah putih. Dia kata, lain macam nampak. Siang hitam, bawah malam putih. Lah dia pergi ke Jalan Tar, dia beli kopiah warna-warni. Settle masalah dia. Habis orang dah tak tanya. Warna-warni terus. Tuan-tuan, dalam masjid ni, tu sebab masjid dia di bawah raja-raja. Jangan kita bawa ideologi nak menjatuhkan antara each other. Nak tegur, jumpa. Ni yang Nabi buat. Tuan-tuan baca apa yang dianalisis oleh Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti. Saya suka rujuk kitab ni sebab dia adalah buku tafsir sirah terbaik dunia. Saya sebut ni biar orang beli. Apa dia tuan-tuan? Dia sebut antara perkara yang ditekankan, ada orang kata Nabi ni dia tidak berpolitik. Zaman Nabi tak ada politik. Tak, politik itu adalah ikutan, persepsi. Abu Bakar ada pengikut dia, betul tak? Umar ada pengikut dia, Osman ada pengikut dia, Ali ada pengikut dia. Tapi bila Bilal bin Rabah azan, Allahu Akbar, semua beratur dan sembahyang bersama dengan Nabi SAW. Penuh Masjid Nabawi, termasuk ahli sufah. Hebatnya Nabi SAW, dia menyatu padukan umat Islam. Kita tak bergaduh. Perbezaan pandangan berlaku. Dah hatta Nabi selepas Nabi wafat, nak bangun nanti Abu Bakar pun terpaksa buat mesyuarat. Kumpulan Abu Bakar, kumpulan Umar, kumpulan Osman, kumpulan Ali. Sebab apa? Sebab nak membawa kepada kebaikan. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, nak hidupkan masjid, pegang satu perkara. Jangan kita berbelah dan bertelagah. Kita balik kepada asas, sebab ini adik-adik ni, anak-anak kita akan tengok. Bila dia tengok, dia akan jadi contoh kepada kita. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Tahniahlah kepada surau Flora Rosa. Flora Rosa. Ini memang rare surau ni. Sebab nama dia memang rare. Flora Rosa. Ya. Tahniah. Sebab apa? Sebab kita berjaya menyatu padukan semua ahli Korea dalam surau kita dan taman kita ini. Wallahualam. Terima kasih Profesor Datuk atas perkongsian sebentar tadi dengan idea beliau. Tak sangka dia King Kepala Bala. Kepala Bala. Ni. Tak boleh lawan lah Ustazah Nazirah ya. Sek mari ya. Baik, Ustazah, kita lihat Masjid Surau dia melalui zaman perkembangan ataupun kalau kita boleh sebut evolusi dia kan. Kalau kita tengok zaman-zaman kita kecil-kecil dulu di masjid di surau ni taklah semeriah masa zaman sekarang ni. Lebih-lebih lagi surau masjid di kawasan-kawasan bandar. Dulu kita kata surau masjid bandar ni surau yang mati, masjid yang mati. Di kampung-kampung dulu hidup sikit masjid, tapi sekarang ni dah terbalik sikit dah. Di kawasan bandar macam-macam ilmu, macam-macam program dibuat kan. Termasuk lagi subuh macam Jumaat, kan Jumaat macam subuh. Subuh macam Jumaat. Macam mana Ustazah melihat perkembangan dan apakah harapan Ustazah untuk pentadbir-pentadbir surau dan juga jemaah-jemaah surau di masa yang akan datang? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Zakaria, masya-Allah. Selama ni saya tercari-cari di Selangor ni apa yang istimewa. Malam ni saya dapat jawapan. Di Selangor punya ada kepala bala yang saya tak pernah jumpa selama ni, masya-Allah. Tapi saya rasa Ustaz nasib baik lagi tamai Perdana Negeri Kedah. Datuk tahu tak kami orang negeri Kedah ni, Datuk, orang negeri yang apa pun tak tahu. Pasal apa tu? Nak makan apa pun tak tahu, nak pergi mana pun tak tahu, awak tak tahu, semua tak tahu. Jadi kerana itu saya rasa tak apa, hari ni orang tak tahu, mai belajar jadi tahu dengan Datuk insya-Allah. Tapi saya daripada tadi saya duk Google, saya cari chat GPT, apa dia kepala bala, tak jumpa juga. Jadi saya rasa mungkin perlu dibuat satu kajian yang saya rasa dahsyat. Datuk Izhar berjaya malam ni menepuk saya untuk saya cari kat mana kepala bala duduknya tu kan, insya-Allah. Tapi nak sebut kena sebut betul-betul. Salah urut satu je tu jadi lain makna dia tu kan. Baik, alhamdulillah. Kita sebut tentang surau ni tuan-tuan puan. Bila Ustaz Zaid tanya tentang harapan, masya-Allah. Saya rasa kita nak ringkas dan nak mudah je pasal dah 8.30 Datuk Izhar pun tengok kaki dah menggeletar sebab dia biasa azan sembahyang terus. Jadi saya tak maulah panjang kan.
Pasal dia king, jangan main-main. Nah, lagi jadi kepala bala lain Datuk kan. Baik. Kita nak sebut ringkas dan mudah begini. Pertama, kalau sebut tentang harapan, sudah tentulah begitu banyak harapan yang kita inginkan. Tapi akhirnya saya suka nak merumuskan dengan 3 perkara. Yang pertama, bila kita sebut surau, kita nak ia jadi satu pusat yang boleh jadi magnet macam Datuk sebut tadi, menyatukan semua orang. Sebab zaman hari ini tuan-tuan puan, ya betul Ustaz Zakaria sebut majlis ilmu banyak, tapi perasan tak tuan-tuan puan? Ilmu semakin banyak tapi amalnya semakin kurang. Kita hari ni beza dengan orang lama-lama. Ni macam ayah-ayah kita yang ada kat depan ni kan, sebahagian besar ni ayah-ayah ni. Orang lama-lama ilmu dia sikit tapi amal dia banyak. Tok Guru cerita sikit je bab sedekah. Dulu saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu mak saya kan, bila masuk je bulan Ramadan ni tiap-tiap hari dia mesti dia suka buat buah Melaka dulu Datuk. Bulan Ramadan ni memang hari-hari kami ni satu family makan buah Melaka. Setiap hari pukul 3 mak mesti masuk dapur gantai-gantai buah Melaka. Sampai kita adik-beradik tanya mak, hari ni tak ada menu lain ke? Buah Melaka, buah Melaka, buah Melaka. Tapi rupanya bila dah besar macam ni, buah Melaka itulah yang kita rindu. Kadang-kadang lalu kot bazar Ramadan, beli tu bukan sebab nak makan, tapi sebab teringat kat mak. Nah, orang lama-lama ni tuan-tuan, macam mak saya dulu, saya tak tahu lah, mak saya ngaji sekolah rendah aja. Tapi Datuk dia punya semangat nak sedekah kerana Tok Guru di masjid sebut hidup ni kena banyak sedekah. Dia buat tu makan kat rumah sepinggan je. Hak lebih tu semua agih kiri kanan depan belakang. Jiran-jiran tetangga. Ini kita sebut. Pesanan daripada masjid dimaknakan dengan tindakan. Kita hari ni di masjid surau kita banyak pengajian-pengajian. Tapi kenapa masyarakat kita banyak bersalah fahaman? Sebab apa tuan-tuan? Nah, ini yang mungkin sesuatu yang kita kena tengok. Kenapa yang walaupun kita datang masjid, kita bersolat dengan satu jamaah yang sama, tapi sujud yang satu itu tidak dapat menyatukan hati-hati kita. Kenapa hari ini kita bersalam, tetapi di tangan itu tidak turunnya ego dan tidak diberikan kemaafan. Ini tuan-tuan. Sebab itu kita mengharapkan ya, surau kita, masjid kita tuan-tuan puan dapat menjadi tempat yang dimaknakan dengan cara di situlah magnet kebaikan demi kebaikan itu berlaku satu. Yang kedua tuan-tuan juga puan-puan, kita mengharapkan di surau ini tuan-tuan puan ya menjadi tempat untuk membangunkan adab dalam masyarakat. Hari ini bila kita tengok anak-anak tuan-tuan puan, ya Allah zaman anak-anak kita hari ini kita tak boleh, kita lah kot Datuk kan, tak boleh nak kata dulu zaman mak dulu tak macam ni pun. Tak boleh kata macam tu pada anak-anak tuan-tuan. Zaman hari ini budak-budak lain. Zaman kita dulu kalau mak kita tak bagi main mandi sungai, kita minta dengan mak nak pergi mandi sungai. Di Selangor ada sungai Datuk kan. Takut nak tanya Datuk lah ni pasal dia semua benda dia ada. Saya takut nak tanya. Dia tanya saya sekali lagi merah jenuh muka saya. Baik. Kita sebut dengan mak kita, mak cik nak pergi mandi sungai. Mak kata tak payah pergi lah. Kita kata nak pergi lah, mak tolonglah. Mak kata pergi. Kalau kita dulu pergi tak tuan-tuan? Tak pergi. Kalau budak hari ni, kalau dia sebut mama nak panjat, kita kata tok sah lah satgi jatuh cik. Nak panjat juga. Kita kata panjat. Dia panjat tak? Panjat. Tu kan? Ayah-ayah pula yang kuat semangat habaq tu kan, panjat. Bandingan mak ni zaman sekarang tuan-tuan puan. Zaman dah berubah. Adab itu sudah makin hilang daripada masyarakat. Saya baru-baru ni Datuk saya marahlah anak saya pasal biasalah kita nak didik anak ni cara masing-masing kan. Saya kata dengan dia, kakak tak boleh buat macam ni dan macam ni. Jadi dia kata kat saya, Datuk, okey kakak, okey mama, kakak minta maaf. Kakak minta maaf lah menyusahkan mama dengan baba. Okey lah fine, kakak minta maaf dekat you guys. You guys dipanggil kat saya tuan-tuan puan. Kita garuk kepala. Ni budak zaman sekarang. Jadi saya cakap, kakak tak boleh cakap macam tu. Mama bukan kawan kakak. Nak abang kata zaman dia tuan-tuan. Jadi bila begitu caranya, tengok bagaimana dulu adab kita dibentuk di surau dan di masjid. Dulu saya kecil-kecil di masjid ni tempat kita main 0 point. 0 point Datuk, tahu kan? Hak sambung getah tu Datuk. Datuk jangan angguk banyak sangat Datuk, takut saya ni kan. Sambung getah tu. Nah, tapi di masjid tu kalau ustaz kata sikit je, tak berani buat dah tuan-tuan. Itu tempat adab dibangunkan. Hari ini bila adab hilang tuan-tuan puan, sebab itu kalau buka media sosial cukup takut. Media sosial hari ini dah makan banyak kehidupan kita. Media sosial dah makan komunikasi rumah tangga. Makan suami isteri, tapi makannya dengan mulut, matanya tengok telefon.
Hari ni, tuan-tuan puan, telefon ni dah makan kekhusyukan semayang kita. Baru nak semayang, Allahu Akbar, masuk notification, Shopee. Tuan-tuan, hilang kekhusyukan kerana telefon yang satu ni kita sebut. Ini kalau kita masuk ke masjid, masuk ke surau, tengok kan Tok Imam sebut, matikan telefon, silentkan telefon. Itu tempat kita membangunkan adab bila nak semayang, telefon letak tepi. Nah, sebab itu ini yang kita sebut. Kalau kita semayang di surau, tak macam semayang di rumah, mak-mak kat belakang, betul tak? Kalau dia semayang di rumah, telefon letak sebelah. Elok anak nak ambil sikit, Allahu Akbar. Dia kuat suara pasal takut anak ambil telefon dia, betul tak? Ni kalau di rumah. Tapi kalau di masjid, di surau, kita tak buat macam tu, tuan-puan. Jadi sebab itu yang kedua, kita mengharapkan, tuan-puan, di masjid inilah tempat adab itu dikembalikan semula. Kerana hari ini, ya, bila tidak ada adab, tuan-tuan puan, ini yang kalau kita buka kitab Muwatta yang dibahaskan oleh para ulama, kitab Muwatta ini paling banyak membicarakan tentang adab. Dan Imam Malik itu sendiri banyak mengajarkan kepada anak-anak murid dia tentang adab. Jadi sebab itu adab ni, tuan-tuan puan, ini kena dibangunkan di mana? Bermula daripada surau-surau kita, tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, kita hidup di zaman yang amat menakutkan. Kita dengar hari-hari kes buli, kita dengar hari-hari kes bunuh, macam-macam benda, tuan-tuan. Akhirnya, ya, kita nakkan, kita mengharapkan supaya di masjid inilah, ya, tempat yang kita nak supaya kita boleh doa sama-sama, minta campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala pada kehidupan yang sedang kita jalani, tuan-tuan puan. Sebab hari ini kalau kita nak masyarakat kita baik, maka rumah tangga kita mesti baik. Nak rumah tangga kita baik, maka mestilah ahli keluarganya baik. Nak ahli keluarga baik, maka mestilah dirinya itu individunya baik. Di mana individu yang baik itu diperolehi? Bermula daripada surau ini, tuan-tuan. Pasal hari ini, kalau kita, Datuk Menteri kita di Kementerian Agama, tuan-tuan puas, semua benda tala ke agensi agama. Kalau orang khalwat pun Kementerian Agama, tak halal. Tak halal pun tak Menteri Agama, Menteri Agama juga depa tala. Kan segala serba-serbi, jenuh, tuan-tuan. Tu pun saya heran, macam mana malam ni Datuk boleh mai ke sini? Sebab menteri ni biasanya sibuk, tapi apa ada dekat Flora Rosa tu kita kena cari Datuk Izhar kan. Mungkin ada apa tadi? Ada kepala bala yang kedua tu kot Datuk menyebabkan boleh mai Datuk Menteri kita mai sini, tuan-tuan puan. Bukan senang menteri nak mai surau, tapi apa yang ada kat sini siapa tak tahu. Kita tengok mungkin sup daging dia tu begitu sedap ke apa, kita tengok sekejap. Tak. Maknanya tuan-tuan ni hebat, boleh tarik Datuk mai sini. Kita nak sebut apa? Tak boleh nak diletakkan beban itu di atas bahu Menteri Agama saja. Semua orang kena bantu, semua orang kena main peranan masing-masing. Lalu bila semua boleh main peranan, individu baik, keluarga baik, masyarakat baik, akhirnya barulah negara kita boleh jadi negara yang baik-baik. Ini yang semua kita cita-citakan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Jadi sebab itu, ya kita sebut yang ketiga itu, di surau ini kita nak minta campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keluarga yang kita miliki sampai masa, ya, semuanya akan kita tinggalkan. Semua yang berada di genggaman kita, tuan-puan, ada tarikh luput ya. Yang bertemu akan berpisah. Hakikat dua kehidupan itu, kalau tidak meninggal kita akan ditinggalkan. Kalau tidak bercerai hidup, sudah tentu akan pasti berpisah kerana kematian. Lalu bila semuanya ini, tuan-puan, depan mata kita boleh kawal, belakang tak boleh kawal, maka di sinilah tempat untuk kita minta Allah campur tangan pada keluarga kita, pada masyarakat kita, ya, pada seluruh orang-orang yang kita sayang. Kerana akhirnya hidup ini kita hanya menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan, tuan-tuan puan, di sinilah tempat kita bangunkan menjadi versi-versi terbaik dalam diri kita. Kerana hidup kita ini disebutkan dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita ni, tuan-tuan puan, Allah jadikan mati dan hidup itu untuk dicari siapa dalam kalangan kita ini yang disebut sebagai cream of the cream, yang paling baik. Lalu menjadi versi yang terbaik itu yang kita mengharapkan di sinilah sebagai tempat untuk Allah berikan campur tangan pada kehidupan kita. Jadi insya-Allah kita sama-sama doakan, mudah-mudahan di sisa hayat yang berbaki, di hayat yang hanya sekali ini, kita dapat menjadi orang yang terbaik, duduk dalam komuniti yang terbaik untuk kita melahirkan generasi yang baik-baik di belakang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, begitulah saya anggap seperti kesimpulan lah
forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Tak tahan saya nak kelucuan bila Ustazah tanya YB Menteri kepala bala apa pula kan, menyebabkan jangan kepala bana sudah tu. Kalau orang Kedah kepala bana tu lain sikit maknanya. Kan ni Datuk sebut kepala bala tu saya tak tahu. Siapa first time saya dengar ni maksudnya tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah saya nak cakap banyak pun tak berapa nak ni. Yang saya tahu muslimat tak puas hati pasal Ustazah pendek-pendek sangat kan. Saya tahu, saya tengok sini kan. Time Datuk cakap ni depa tak angkat handphone rakam pun. Time Ustazah ni begini, 2 handphone pegang begini takkan kan. Bila Datuk cakap semua pakat tak rakam semua Datuk. Sampai hati depa. Sampai hati. Pilih kasih betul kan. Gurau je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih atas jemputan kami bersama-sama. Untuk barisan panelis, saya nak bagi serangkap pantun. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Terima kasih atas ilmu yang dikongsi. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang cemerlang. Untuk pihak surau, satu rangkap pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Sekalung penghargaan dan ucapan tahniah atas sambutan ulang tahun ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada barisan panelis di atas perkongsian yang sangat bermakna, membuka minda, menyentuh hati dan menghidupkan jiwa, bertemakan surau kita, rumah kita menyatu hati, menyubur iman. Moga-moga dapat bersama-sama kita balik, kita ambil nasihat-nasihat yang dapat kita malam ni dan insya-Allah kita akan praktikan dan moga-moga akan dapat menyatukan hati-hati dan menyuburkan iman kita selepas ini insya-Allah. Majlis kini akan diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada tetamu-tetamu jemputan. Oleh itu, majlis dengan ini ingin mempersilakan yang berusaha pengurusi surau bersama dengan yang berhormat Senator Datuk Setia untuk menyempurnakan penyampaian cenderahati kepada tetamu-tetamu jemputan, iaitu kepada barisan panelis pada malam ini. Dipersilakan. Yang pertamanya jemput kepada YB Senator Datuk untuk menyampaikan cenderahati kepada moderator kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria Osman. Baik, seterusnya dijemput kepada Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar. Yang seterusnya dijemput kepada Ustazah Nazirah. Baik, yang terakhir sekali Tuan Haji Mazhar akan sampaikan pula cenderahati kepada yang berhormat Senator Datuk Setia. Alhamdulillah, maka dengan ini sempurna sudah majlis forum kita pada malam ini. Tadi sebelum akhir forum tadi Ustaz Zakaria ada jual pantun, jadi saya nak beli juga dengan pantun penutup pada malam ini, iaitu bintang bersinar di langit tinggi, malam indah penuh makna, ilmu ditimba, hati diberkati, moga rahmat Allah bersama dengan kita. Alhamdulillah. Maka pihak surau sekali lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada malam ini memeriahkan sambutan 3 tahun Surau Flora Rosa. InsyaAllah kita akan adakan lagi program sedemikian macam Tuan Haji Mazhar kata, sambutan ni setiap 2 tahun. Jadi kita ada rezeki, ada kesempatan, kita akan ada sambutan untuk 5 tahun nanti. Tetapi program-program surau tetap akan diadakan insyaAllah. Jadi kita harap kehadiran yang sebegini ramai akan ada pada program-program kuliah dan program-program suram yang akan datang insya-Allah. Jadi sebelum menutup majlis pada malam ini, saya selaku pengacara majlis sekali lagi ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan bahasa atau kekurangan yang mana ianya datang daripada diri saya sendiri. Jadi kita tangguh majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama menunaikan solat isyak secara berjamaah dan selepas itu dijemput kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menghormati jamuan sup daging yang disediakan pada malam ini secara istimewa insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi